Anak saya diagnose GDD, speech delay. Lepas bagi main tropik, Alhamdulillah banyak word dah dia bercakap. Allahu Akbar. Nur Atika, tolonglah kita bagi ilmu pada ibu bapa lain yang punya masalah macam tu. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam Pak Nel. Allah Akbar. Seorang lagi cerita Pak ni dengan speech delay sampai doktor bagi apa ni bagi dia kategori. ada kad OKU untuk GDD dan speech delay. Umur dia berapa tahun? 4 tahun. Dia jumpa doktor umur berapa tahun? Dari 2 tahun. Dari 2 tahun tu doktor dah cakap dia OKU? Yes. Doktor dah bagi dia kat OKU dari dia 2 tahun. Global Delay Development dia punya diagnose tu. Kalau diagnose awal lagi bagus sebab saya boleh ready untuk dia punya ke depan kan. Apa yang saya perlu buat untuk ubah dia. Jangan dia terlampau teruk kan. Dia ada bagi ubat ke? Tak ada. Tapi dia suruh pergi terapi je. Dia kata mungkin dia boleh baik atau mungkin dia akan jadi makin worse. Dia tak boleh bercakap. Yang ni bila keluar main tropik ni, saya terus bagi kat anak saya yang GDD tu. Memang banyaklah word dia sekarang, Pak. Abah semua dia boleh sebut. Abang. Dia dah faham arahan. Dia dah boleh buat apa yang kita suruh. Walaupun word dia tu masih sikit-sikit. Tapi dia banyak sangat perubahan ni lah saya bagi tu. Alhamdulillah. Berapa tahun awak ambil main tropik junior dah? 2 tahun dah. Saya betul-betul terperanjat dengan anak awak yang nombor 2 anak saya nombor 2 ni dia kena macam tu sebab suami saya ada kanser. Saya dapat anak pertama tu suami belum kanser lagi. Tapi bila lepas mengandung anak pertama tu suami saya diagnose kanser, doktor kata takkan ada anak lagi. Dan doktor kata ubat yang dia makan tu terlalu kuat. Mungkin baby you akan harm. Jadi anak nombor 2 tu macam ni lah. Jadi dia daripada ubat tu, ubat yang suami makan tu. Kesan dia. Memang saya cuba semua benda. Saya cuba saya cuba semua tapi saya bagi yang main tropik ni memang nampak sangat. Dan saya suggest dekat semua kawan-kawan saya yang ada anak SPM. Yang dia daripada kawan saya tu, anak dia daripada tak banyak A, bila SPM ni banyak A. Dan dia siap boleh masuk SPM, sekolah agama mahat apa tah yang patutnya susah nak lepas, dia boleh lepas. Dia pun cakap benda tu elok juga. Alhamdulillah. Atika terima kasih tau drop by Pak Nel live. Kita orang semua minat Pak Nel. Thank you. Okay Pak Nel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.